Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara sore dia chat mai tanya Pak Supi, kata Pak Supi dia tak boleh tidur dah hari ni. Sebab apa? Ibu pirah angin masuk duduk dalam lemek tempat tidur dia tu. Pak Supi kata nak masuklah mana duduk dalam rumah. Dia kata betul. Tetapi dia kata dulu ayah mari mana tak tahu, dia kata masuk duduk tak atas bilik, dalam bilik tidur dia, tidur tak atas lemek dia 2-3 ekor. Dia tinggal tu pergi keluar rumah, ayah masuk tidur. Lepas pada tu dia kata oh dengan pirah dengan gapo nak tidur tak boleh, dia mengayak di tubuh dia. Kata nak buat macam mana? Pak Supi kongsi ilmu kepada dia lah. Orang panggil kata tolong royak, tolong ajar dia, kata buat macam ni. Mula-mula Supi royak kata ambil lemek dia tu pergi jemur panas. Ambil lemek dia tu pergi jemur panas. Yang kedua, lepas pada jemur panas tu, mai Supi nak tunjuk kita tengok kata guna apa. Ni nah orang panggil minyak petro. Malaysia panggil minyak petro. Kalau Thailand kita panggil minyak benzin. Minyak benzin. ภาษาไทยเรียกว่าน้ำมันเบนซินนะครับภาษาไทยคนไทยเราจะเรียกว่าเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์95อีกก็ละแล้วแต่จะเรียกนะน้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์95ก็ได้ tapi Malaysia dia panggil itu petro, minyak petro nah. Untuk bubuh kereta dia panggil kereta sedan, kereta we cross mana tu, crossover mana tu, dia banyak ke dia pakai minyak petro nah. Dah gini kalau misalnya kata kita ni lemek kita tu kena orang panggil kena pirah lah. Kita ambil kain ni, celuk minyak petro ni pergi sapuh tempat lemek kita tu, pergi sapu tempat lemek kita tu. Lepas tu kita jemur kering, ataupun kita nak jemur kering belah-belah, sapu belah-belah pun boleh. Nah, dia nak mati habis ibu pirah, ibu kapal dengan minyak petro ni, dia tak boleh duduk, dia busuk, dia panas, dia pedih, dia mati selalu lah. Yang kedua, Supi nak ajar yang kedua, bila kita masuk dalam kebun ataupun masuk dalam bukit pesening, dia ada pirah angin marijak di tubuh kita. Banyak ke dia nak marijak, dia masuk dalam baju, dia nak hurung pusat, dia nak bagi ketek perut kita ni, pusat kita ni. Kita celuk ni nah, kita celuk minyak ni nah, celuk minyak di kain. Lepas tu kita sapuh di perut kita selalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf lah Supi bukan nak tunjuk, tapi nak buat contoh we tengok. Kata kita sapuh minyak ni, ambil minyak hak celuk atau kain hak celuk minyak ni, kita sapuh lah. Sapuh. Nah, rata tuju mana sapuh di situ. Rata tuju mana sapuh di situ. Nah, rata tuju mana sapuh di situ. Dia buat tubik habis lah benda-benda hak itu duk rata tu. Ibu-ibu hak ada tu. Pas lagi orang hak jadi orang panggil nyakit kulit jugalah, orang panggil daki mati. Boleh jadi daki dia, cuma dia duk taruh lama-lama dia terlupa nak buat tubik di celah-celah kaki dia tu. Ambil minyak petro ni juga, celuk kain, sapu-sapu, cuci tangi-tangi dia hak kena minyak sikit-sikit, minyak selena buruk ataupun orang panggil apa pen tu, cak. Orang tan ni panggil cak. Orang hak nama orang putih orang panggil pen mana tau, orang panggil hak duk comor rumah, comor barang tu lah. Orang panggil tan ni panggil cak nah. Malaysia panggil gapo pen tu lah. Lepas tu orang hak jadi ke apa ni? Orang hak jadi kulit, orang panggil tu kulit kerang kat tangan, kelai kat gapo ni, ambil celuk dengan kain, gonyoh juga. Dia nak sembuh, dia nak segar ataupun dia nak tubik. Mudah-mudahan lah. Pirah pijak apa boleh, ibu gapo-gapo apa boleh. Kata tuju mana kita sapu dulu. Dia nak sembuh sebab ni dia sangat tinggi. Orang panggil panah dia tu dia sangat tinggi. Dia pergi bunuh kumai-kumai boleh. Mudah-mudahan lah. Orang yang dipirah, kena pijak di tempat tidur, tempat lemek ataupun mana pun kita sapu. Pakai baju kita ni kita sapu. Kalau kita saya nak tahu kan, kita sapu. Bawa pirah, pijak mari jak ataupun masuk dalam baju, dia susah nak bunuh. Kita pergi masuk dalam enjin basuh lagi dia tak mati nah. Tapi kalau dengan minyak benzin ataupun minyak gasolin ataupun minyak orang panggil petro ni, dia mati. Mudah-mudahan lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Pakat cek belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.